kita berkuasa. Saya larang, tanya ini menteri-menteri ada menteri-menteri besar. Saya larang mana-mana menteri dan timbalan menteri di bawah saya. Ada menteri ambil balak, mengambil kontrak dari Sabah, saya singkir mereka dari jawatan. Tanya pemimpin-pemimpin dulu yang marah menyerang kita. Saya tak biasa singkir dia. Rakyat Sabah harus singkir mereka. Ya. Masa kempen kita akan bela nasib rakyat. Semua tak betul. Putrajaya tak betul, Kuala Lumpur tak betul, Perdana Menteri tak betul. Bila kamu ada kuasa dulu, balak sini, balak sana hilang, kontrak sini, kontrak sana hilang. Bagi Pen Borneo di Sarawak hampir siap, di Sabah tak siap-siap. Ya, OMA 63. Cuba lihat 2 tahun ini ketimbang yang lalu. Kita bagi, lihat perkembangan di Sarawak dan Sabah. Bukan saja soal peruntukan, hak dari segi undang-undang, buruh, pekerja, hak dari segi ahli-ahli lembaga dalam badan-badan berkanun yang besar negara. Sabah kata Perbadan Elektrik harus hak Sabah. Kita bikin undang-undang, kita serahkan kepada Sabah. Siapa? Kita, kerajaan Madani, yang serahkan kepada Sabah. Tanya pembangkang yang datang di sini, semasa mereka berkuasa, mengapa mereka tak serahkan? Itu MA 63 kita serahkan. Bila serahkan, Ketua Menteri kata terima kasih, tetapi kami perlu lagi peruntukan dan pinjaman daripada kerajaan persekutuan. Walaupun kita sudah serah kepada negeri Sabah, kita masih bagi peruntukan dan pinjaman 1 bilion ringgit untuk elektrik Sabah. Tahu sebab apa? Sebab anak kecil kita, kampung kita, di Tenom, di Beaufort, di Keningau, ada yang belum mendapat api dan elektrik. Atau di sini dikatakan karan enggak ada, Pak. Ya. Ini sama. Karan ni macam di Pulau Pinang pun dia kata karan, dia tak kata elektrik, dia tak kata api. Dia pakai karan. Ya. Jadi kita tambah peruntukan. Sebab itu Pakatan Harapan bertanding supaya rundingan itu baik. Kita bekerja sama untuk bangunkan rakyat Sabah. Cukuplah bincang, maki hamun, marah sana marah sini, bertempur sana bertempur sini, yang susah rakyat. Ya. Itu dari segi peruntukan, dari segi MA 63. Ada orang dulu tak bagi, dia diam. Bila kita bagi tak kena, kata dia, oh bukan 40% dari segi yang lain. Apa? Iya, bincanglah. Apa pilihan dia? Kamu nak pilih yang dulu. Mereka tak kerjakan, tak laksanakan.